Jalan hidup tak selalu seperti pelangi berwarna-warni, datang dan pergi. Masa-masa sulit ajariku sabar, bijak menyikapi, tak pernah sunyi. Bila melangkah dengan teman sehati, sejiwa, ada senang, ada sedih bersama, terukir di dinding hati selamanya. Teman sejati tak pernah bertanya, mengulurkan tangan tanpa diminta, apalagi yang lebih bermakna. Persahabatan begitu berharga, percaya bersama semua bisa. Percaya semua bisa. Percaya semua bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah tibalah masanya untuk rakan sejawat kita, iaitu Cikgu Kamalul Lai yang kini diambang persaraan pada minggu hadapan, iaitu pada hari Isnin. Semoga apa yang kita fikirkan sebelum ini, iaitu setiap pertemuan adalah perpisahan, setiap permulaan adalah pengakhirannya. Yang mana berpencet itu adalah benar. Saya daripada pihak Sekolah SP Ulu Gutum mewakili keseluruhannya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Kamal. Semoga berbahagia bersama keluarga, dapat menempuh alam persaraan dengan keadaan sihat walafiat, dan bahagia bersama keluarga, insya-Allah. Dan hendaknya itulah yang diharapkan. Selamat bersara pada Cikgu Kamal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ridwan. Dengan ini mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Kamal dengan ucapan semoga berbahagia selalu di samping family tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairi bin Cik Ahmad mengucapkan ribuan terima kasih kepada Imam dan selamat bersara dan maju ke hadapan bersama keluarga, insya-Allah. Assalamualaikum. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Imam.
Assalamualaikum Imam, selamat bersara. Saya doakan Imam dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik dan bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk segalanya Imam. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama yang dialihkan Encik Kamalul Lail. Di sini saya ingin mengucapkan selamat bersara dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga yang tercinta. Hai Mam, selamat bersara. Jaga kesihatan, semoga bahagia dengan keluarga. Jumpa lagi. Bye. Selamat Cikgu Atuk. Terima kasih Cikgu Kamal. Semoga sehat selalu. Bye. Jumpa lagi Cikgu Kamal. Bye. Selamat bersara Cikgu Kamal. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Firdaus. Saya Farhanis. Saya Fitri Kamaldai. Saya Nasyafiqah Husna. Dan saya Nafaika Raihana. Saya Faiz. Saya Muhammad Fizikal bin Kamalul. Saya Fatihah. Saya Aisyah. Saya Mania. Anak dan menantu ingin mengucapkan Selamat hari jadi dan selamat hari besar pada Cikgu Kamal. Kami ingin mendoakan Semoga sihat selalu Atuk. Dimurahkan segala rezeki. terima Allah segala amalan dan tugasan dunia maupun akhirat dan panjangkan umur. Takkan pernah tahu senyumanmu itu menenang hatiku. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian berlalu. Tulus jiwa ku katakan padamu betapa aku sayangkan dirimu. Mam, kenapa Imam hantar beberapa penji tak beritahu kami, Mam? Kami belum bersedia lagi, Mam. Siapa nak buat kami pergi jungle trekking? Siapa nak jadi SU sukan? Siapa nak jadi bawa pengakap nanti, Imam? Siapa nak jadi pengurusi majlis nanti, Imam? Imam, jangan tinggalkan kami, Imam. Imam! Imam!